Hai, Assalamualaikum. Pada bulan 12 tahun lepas, aku telah dituduh dan direport oleh 8 orang individu ke Balai Polis di Pulau Pinang. Dan dia cuba untuk menuduh aku di bawah Akta 3R, iaitu melibatkan Yang Akta aku tak Perkauman. faham, kenapa perlu pergi sekolah jenis kemanusiaan Cina? Budak-budak sekolah tu, kalau dia nak jadi tentera, nak encourage pun budak-budak tu untuk jadi tentera di masa hadapan, dia kan jadi ATM lah. Sebab budak-budak tu semua budak-budak Malaysia. Diorang tu anak Malaysia. Selepas hampir setahun, bulan 10 ni dah nak masuk bulan 11, hampir setahun lah. Akhirnya, kes aku NFA, no further action. So, jadi terbukti dekat situ, kenyataan yang aku buat disebabkan oleh kapal perang Cina yang datang ke sekolah di Pulau Pinang itu adalah tidak menyalahi mana-mana undang-undang. So, korang yang mereport tu, yang 8 orang tu, dan silap aku daripada 8 orang tu, ada di antaranya adalah daripada persatuan-persatuan entah apa benda diorang punya bodoh ni, telah mereport aku dan macam-macam keterangan yang diorang berikan sehingga kan pihak balai bersetuju untuk menuduh aku, walaupun pihak balai ada inspektor Cina tu yang menyiasat tentang aku, dan dia masih juga bersetuju yang mungkin aku bersalah. Dia hantar pula aku punya kes tu ke Putrajaya. Akhirnya di Putrajaya kes aku telah digugurkan. So maknanya aku tak salah lah. Inspektor yang menjaga aku punya kes tu pun Cina. Inspektor yang datang mengambil keterangan aku di Rawang tu dekat rumah aku pun Cina. Dan kes ini akhirnya menyebelahi kepada aku. Bermakna kalau korang tak tahu, NFA tu bermakna kes tu dibuang lah. Maksudnya tidak ada kes. Dari report-report daripada 8 orang tu kan, 8 orang tu berbangsa, kau faham lah. Bermakna aku tak ada salah dan tidak ada kes. So jadi aku punya keterangan tu tak salah lah. Korang yang tak faham bahasa Melayu. Korang yang tak faham perundangan undang-undang dan menggunakan undang-undang sebagai satu alat untuk menutup mulut orang. Kau yang tak faham bahasa kebangsaan. Bukan aku yang tak betul. Bukan aku saja menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Apa kena-mengena dengan kaum? Apa kena-mengena dengan agama? Ni kena-mengena dengan kedaulatan negara. Bila disebut sebagai kedaulatan negara, engkau yang dekat dalam negara ni, yang berbangsa, tak kisah berbangsa pun, janji kau adalah warga negara Malaysia, menyentuh kedaulatan kau sendiri. Kau faham tak apa maksud kedaulatan tu? Bukan bermaksud kedaulatan tu special kepada orang Melayu. Dia special kepada orang Malaysia yang memegang IC biru. Faham tak? Puas hati aku. Tapi lama sangat lah dia pegang sampai phone aku. Kan dia kejap-kejap kes macam ni, lepas tu tolak ke Putrajaya, sampai ke Putrajaya nak kena fikir kes ni, MC pula. Apa